Baru-baru ini tular satu video memaparkan satu insiden langgar lari membabitkan sebuah kenderaan jenis Navara dan penunggang motosikal viral di media sosial. Pemilik kepada Nissan Navara tersebut tampil membuat penjelasan mengenai insiden yang tular membabitkan kenderaannya itu. Difahamkan, kenderaan tersebut telah dipinjamkan kepada kawannya dan pemandu kenderaan tersebut telah pun ditahan polis serta kereta miliknya juga telah disita. Namun, pemilik kenderaan terbabit simpati nasib kedua-dua mangsa dan sedia beri kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan dan memohon agar orang ramai tidak menyebarkan lagi maklumat peribadi tentang dirinya. Meanwhile, Geng, seperti mana kita tahu semalam memang viral berkenaan dengan isu kemalangan yang berlaku di mana satu Navara hitam telah melanggar satu pasangan suami isteri dan motor. Jadi apa yang aku difahamkan, aku telah kontak, aku tengah cari siapakah pemilik tersebut dan apa yang kita difahamkan, pemilik tersebut mengatakan bukan dia yang memandu kereta tersebut tetapi orang lain yang memandu. Jadi ini dia pemilik kereta tersebut, Mr. Balan. Jadi apa kita nak bagi tahu kat sini kepada netizen kat luar sana, memang bagi saya tak adil lah kalau kita terus attack dia. Padahal bukan dia yang mandu kereta tersebut. Bukan kita nak menyebelahi mana-mana pihak, tetapi kita nak keadilan. Begitu juga keadilan untuk mangsa, begitu juga keadilan untuk dia. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, dia mendapat ancaman dan kecaman yang cukup yang bagi aku tak apa melampau sangatlah. Kerana apa? Kalau kita nampak balik, sampaikan dia punya alamat peribadi, alamat rumah semua dah keluar, tetapi bukan dia yang memandu kereta tersebut. Ni bang, jelaskan sikit bang. Ni abang Balan kita. Kereta tu sebenarnya pemandu masa kejadian tu orang lain dan bukan saya. Dan saya pun dah pergi membuat report dan pemandu pun telah ditahan malam tadi bang. Malam tadi. Okey. Malam tadi dah tahan dan kereta saya pun disita oleh pihak polis trafik tu. Dan macam saya bagi tahu tadilah, minta jangan viralkan lagi dan itu macam untuk keselamatan saya dan minta jasa baik semua orang berhentikan viralkan personal matter saya di social media. Bagi memang betul lah, bagi macam kalau tanya saya pun sebagai netizen, kita pun memang akan membuat tindakan bila kita dapat tahu benda-benda macam ni. Tapi bila kita dah tahu cerita sebenarnya, bagi saya tak adil lah pula pada Mr. Balan kerana bukan dia yang memandu kereta tersebut walaupun dia owner. Kisah-kisah macam ni banyak kali berlaku guys. Tu pasal cakap jangan suka-suka bagi orang pinjam kereta kau, pinjam motor kau. Jadi bila berlaku macam ni, yang jadi masalah dia pada owner. Jadi apa-apa pun kita harap kepada Mr. Balan dan juga kepada pihak mangsa, semoga orang kata apa keadilan lah yang kata apa. Tapi apa pun kita saya difahamkan mangsa memang agak parah bang. Jadi kalau tanya saya lah, buat masa ni kalau ada berkesempatan tengok apa yang abang boleh lakukan untuk membantu bagi mangsa. Tapi apa-apa pun pemandu tersebut memang dekat dalam tahanan polis. Betul. Macam mana pun kalau tanya aku, pemandu ni harus dikenakan tindakan yang sewajarnya kerana memandu dalam keadaan berbahaya. Salah tetap salah guys, tetapi orang yang tak bersalah jangan pula kita salah kecam. Okey bang Okey bang, terima kasih banyak.